Ini yang berlaku pada badan bila kita tarik ikan. Sebelum tu, yang belum follow, jom follow dulu, like, komen, share. Sudah? Terima kasih. Pernah perasan tak, masa ikan sambar gewang, jantung terus dudak-dudak. Walaupun ikan yang sambar tu kecil je, tapi badan dah bergetar. Masa tarik ikan, otak lepaskan, rasa seronok. Sebab tu jantung berdebar, badan jadi alert. Masa ni dah tak fikir apa dah. Semua masalah dalam kepala hilang sekejap. Mata, tangan, otak fokus satu benda je. Ikan ni mesti naik. Tangan, bahu, pergelangan, semua otot bekerja serentak. Tak lama pun, tapi cukup buat badan rasa puas. Ikan naik ke tak, hati tetap rasa lega. Itu yang membuat orang susah nak stop memancing. Kesimpulannya, memancing ni bukan setakat tentang ikan, tapi kepuasan diri sendiri bila kita dapat abadikan setiap momen nak naikkan ikan hasil pancing. Sudah anda belajar? Sila komen.